Antara perangai hudud atau dipanggil sifat mazmumah, sifat yang dicela, yang dimaki hamun oleh orang-orang yang baik, yang malaikat tak suka, yang tak layak masuk syurga, dengki. Siapa ada dengki boleh tahan lagi, tapi jangan mati tak ada buang. Maknanya kalau siapa ada dengki, buanglah sekarang. Kerana kalau tak ada buang, maka kena buang di akhirat. Dia dua je tempat buang perangai hudud, satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia kita sendiri buang. Aku tak mau dah dengki, aku menyesal duk dengki ke orang, maafkan aku ya Allah. Tu dalam dunia. Di akhirat kalau kita tak ada nak taubat benda-benda lagu tu, boleh buang juga. Jaga lagu mana? Rendam dalam api neraka. Tu yang masuk neraka orang Islam bukan kerana Allah nak azab dia, tapi nak bagi bersih. Kerana Allah buat syurga untuk orang Islam, Allah buat neraka untuk orang kafir. Kenapa ada juga orang Islam masuk neraka? Kerana kotor. Apa kotor? Ayam, bek kucing. Kan? Sifat mazmumah. Ada hasad dengki, ada riak, ada ujub, ada sombong dan sebagainya. Benda-benda lagu tu kalau ada, tak boleh masuk syurga.